Assalamualaikum gang. Okay, hari ni saya nak buat tanaman timun bata menggunakan kaedah hidroponik. Ada itu saya ayak dah. Nak guna baja ABC ni. Baja ABC. Jadi benih timun bata saya dah semai ni. Dah boleh nak pindah dah. Saya semai dalam cawe dah. Ni menggunakan media kokopit. Okey. Lepas tu untuk buat kaedah hidroponik ni saya guna ni pasu ni sebagai tempat kita nak masuk media tanam kita lah. Saya gunakan sumbu. Kita buat sumbu untuk serap air baja supply pada kita punya media tanam daripada tanaman kita. Okey, untuk pasu tadahan air baja saya guna pasu ni. Kalau awak nak buat kaedah ni juga, saya syorkan awak guna bekas besar. Bila awak guna bekas besar, tadahan air baja ni lagi banyak awak boleh. Saya buat satu lubang sini. Saya buat lubang sebagai lubang overflow. Sebab tu saya ayak air baja akan sikit. Air baja duduk di parah ni lah, parah lubang ni. Sebabnya tanaman ni saya nak letak luar, tempat terbuka. Makna kata kalau kena air hujan, air akan masuklah dalam ni. Jadi dia akan jadi overflow, dia tubik kat ni. Dia kita kena tambah baja kalau hujan kat. Tak. Saya akan buat sebanyak 3. Okey. Lepas tu sistem ni, tak, saya nak buat gini. Saya tebuk lubang sini. Tak, saya masuk dalam ni. Kita letak sumbu dulu, letak sumbu. Tak, sumbu macam ni. Lepas tu tebuk lubang. Lubang ni saya ukur ukuran saya ni 3 suku. Awak nak guna paip mana pun tak apalah. Tujuan dia, tak, saya nak masuk paip ni sini. Saya nak masuk dalam ni. Biar paip ni duduk gini. Ni paip ni duduk gini. Tujuan dia, saya nak buat sebagai penyukat baja, air baja. Kalau benda ni tinggi, kita akan tanda lah sini. Kalau baja penuh, dia duduk kat mana. Kalau dia turun, maknanya baja, air baja ni habis, kering. Okey, untuk buat lidi ni terapung, saya akan guna polystyrene. Saya akan potong polystyrene kecil sikit pada lubang paip ni supaya dia boleh naik turun. Saya akan tusuk dengan lidi ni masuk dalam ni. Bila ada air, dia akan naik. Andai kata air tu kurang, kita akan tambah air baja. Kita masuk je air baja melalui lubang paip ni. Okey, lepas tu tengoklah kat mana air tu. Tanpa buang masa, kita start kita punya kaedah hidroponik. Okey, hak ni maknanya hari ni hari pertama saya pindah masuk benih timun bata. Kita masuk air paip dulu. Lepas masuk air paip, kita masuk baja AB. Baja permulaan kita pindah ni sebelum dia berbuah, kita hanya bagi baja AB dulu dah. Bila dah dia masuk fasa berbunga, barulah kita masuk ke baja C dalam ni. Kita bancuh sekali buat air baja ABC. Untuk permulaan ni kita bancuh air baja A dengan air baja B dulu. Beres. Lepas dah kita masuk air baja, kita ambil kita punya pokok ni, kita letak atas ni.
pastikan kita punya sumbu tu, dok. Sumbu kita letak tadi kena air baja dah. Batai paip ni fungsi dia kita nak tengok parah air baja. Kalau dia duduk gini maknanya air baja penuh. Bila air baja kurang ya kita turun. Bila dia turun sampai sini maknanya air baja ni kering. Kalau dia naik gini air baja penuh. Kita mak sikit sini warna merah. Maknanya kalau air di sini, dok, air baja ni masih penuh. Okey, jadi hak lain pun sama, kita buat kaedah yang sama belaka. Ada hang.